Baik, tahun lalu 90,000 tan makanan dibazirkan dan dibuang di seluruh negara sepanjang Ramadan. Dan data mengejutkan itu berulang saban tahun. Dan jika sisa itu tidak diurus dengan baik, ia boleh menjadi bisa kepada alam sekitar. Hakikatnya, sisa makanan yang dianggap sampah itu boleh bertukar menjadi emas dan sekaligus menjadi aset dalam industri pertanian. Laporannya bersama wartawan Siti Baizura Syafiee. Agak menyedihkan jika bulan suci Ramadan sering dikaitkan dengan isu pembaziran yang timbul daripada tabiat pembeli yang suka mengikut hawa nafsu. Makanan yang pada awalnya dianggap sebagai rezeki berakhir di tong sampah dan dibuang sebagai sampah domestik, seterusnya menjadi racun kepada alam sekitar. Tidak ramai yang sedar bahawa sampah dan sisa makanan itu mempunyai harganya yang tersendiri jika diuruskan dengan baik. Namun, tinjauan kru Berita Al-Hijrah di Bazar Ramadan Presin 3 Putrajaya, pembeli dan peniaga di sini sudah dididik dengan amalan pengurusan sisa yang lebih lestari. Ia hasil inisiatif digerakkan syarikat konsesi Alam Flora untuk mengurangkan pembuangan sisa makanan. Menurut Ketua Pegawai Operasi Alam Flora Muhammad Muhazni Mukhtar, di bazar ini pihaknya menyediakan 175 tong hijau khas untuk membuang sisa domestik. We cannot manage sama ada sisa itu akan lebih atau kurang. Tapi kita boleh manage sisa tersebut. So kita memastikan bahawa kalau yang tidak terjual tu kita pastikan supaya jangan dia buang-buang, dia bawa balik rumah dia ke dia buang kat belakang rumah, contoh kan. Tapi kali ini kami sediakan dengan tong-tong secukupnya, dan malahan kita dah ada berdasarkan kategori. Again, bagi kami ialah bagaimana dan juga bersama dengan Perdana Putrajaya kita menguruskan sisa-sisa yang telah inilah as a result of all this business activity. Bagi pembuangan sisa cecair seperti air balang, 4 tong hitam disediakan bagi mengelak ia dibuang ke dalam longkang yang boleh menyebabkan saluran busuk dan tersumbat. Setiap malam sisa cecair yang dianggarkan berkapasiti 2 tan sehari itu akan disedut dengan jentera vacuum sebelum dilupuskan. Bagi peniaga air kelapa dan air tebu, sisa minuman itu perlu dibuang di tong roro. Sisa makanan tidak hanya datang dari peniaga tetapi juga pengguna. Laman iftar di Putrajaya sering menjadi tarikan umat Islam untuk berbuka puasa secara santai. Bagi memastikan sisa pepejal diuruskan dengan lebih sistematik, sampah perlu dimasukkan ke tong oren yang disediakan Alam Flora. Saya juga mendapati penyediaan tong sampah hijau turut ditempatkan di setiap gerai jualan para peniaga. Punya inisiatif menyediakan tong sampah dekat depan kedai ini memang amat baguslah. Sebab sebelum-sebelum ni kalau bazar Ramadan lain dia kena sediakan sendiri kerana peniaga lupa. Jadi bila dah habis peniaga pun tak ada tempat untuk kita satukan sampah tu kan. Macam ni dia dah sediakan. Malam-malam lepas maghrib je dia akan datang, budak-budak dia akan datang kolek sampah lagi. Dan tong-tong sampah ni memang amat membantulah. Sebab okeylah kedai-kedai dengan glove kan, dengan tisu dengan kain di mana tak guna kita boleh terus lek buang. Sisa makanan yang dianggap sebagai sampah memiliki sisa baiknya tersendiri di mana ia memberi manfaat kepada industri pertanian. Alam Flora Environmental Solutions yang juga anak syarikat Alam Flora bertanggungjawab mengolah sisa makanan terbuang untuk dijadikan baja organik. Proses yang berlaku di sini adalah iaitu kita namakan sebagai pre-treatment, yang mana kita akan keluarkan walaupun dalam kumpulan sampah tu ada juga sikit-sikit lagi sampah yang tak boleh dirawat. Contohnya seperti plastik, ada juga kadang-kadang termasuk sudu, benda-benda bahan asing di dalam sisa makanan. So ini semua akan dikeluarkan bagi memastikan kualiti baja itu nanti adalah yang terbaik. Bagi setiap 100 kg sisa makanan, ia mampu menghasilkan kira-kira 30 kg baja organik. Selain diagih kepada kebun komuniti di bawah Perbadanan Putrajaya, baja organik itu juga akan dijual di pusat kitar semula pada harga rendah. Data terbaru Alam Flora menunjukkan kutipan sisa pepejal domestik mencatatkan penurunan dalam tempoh 20 hari Ramadan tahun ini berbanding tempoh sama pada tahun lalu. Kerjasama dengan Perbadanan Putrajaya yang juga dipantau oleh SW Corp ini menunjukkan pengurusan sisa yang sistematik di Bazar Ramadan Presin 3 dan komitmen tinggi dalam memastikan kebersihan dan kelestarian alam sekitar. Di sebalik kemeriahan di Bazar Ramadan ini, tentunya ada cabaran yang perlu diberi perhatian oleh semua pihak, terutama dari aspek kelestarian alam sekitar. Yang antaranya melibatkan isu pembaziran makanan dan juga isu kebersihan yang perlu ditangani
bagi memastikan bazar Ramadan terus menjadi mampan dan juga mesra alam. Dan apatah lagi di bulan Ramadan ini juga kita dituntut untuk mengamalkan sifat sederhana dan juga berjimat cermat dalam berbelanja. Saya Bazira Syafir untuk Berita Al Hijrah.